Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid menyifatkan Pakatan Rakyat iaitu gabungan parti DAP, PAS dan Parti Keadilan Rakyat PKR sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk dibuat. Ini kerana sejak awal penubuhan lagi, DAP dan PAS khususnya masing-masing punya hala tuju dan objektif yang tersendiri. Satu coalition ini bukanlah sesuatu yang mudah, kan? Understanding yang kuat, kita faham, kita berkongsi kuasa, dan akhirnya baru kita jadi satu kerajaan. Beliau bercakap kepada media di Alustar bagi mengulas cadangan DAP, PAS dan PKR untuk membentuk gabungan bagi menyelaras dasar kerajaan di 5 buah negeri di bawah pentadbiran ketiga-tiga parti itu. Ia untuk menggambarkan kerjasama antara mereka. Menurut Datuk Seri Mahzir, perkongsian kuasa atau pakatan yang diamalkan BN sejak sekian lama antara orang Melayu, Cina dan India adalah berdasarkan hala tuju dan matlamat yang sama dan bukannya kepentingan setiap parti. Itulah realiti yang dilalui Pakatan BN yang menjadikannya kuat dan kini dianggotai 14 buah parti komponen termasuk dari Sabah dan Sarawak.